siapa yang pantau penyiasat? Kerajaan umum tubuh jawatankuasa diketuai oleh Peguam Negara untuk siasat isu pembelian saham. Ini langkah yang baik, tapi tak cukup kalau skopnya terlalu sempit. Siasatan mesti serius dan menyeluruh. Tambahan pula, panel penasihat yang memantau SPRM sekarang memang ada, tapi tak ada kuasa hukum atau ambil tindakan yang tegas. Kita kena sedar beza jawatan kuasa yang saya sebut tadi memang lapor pada Kabinet. Itu baik. Tapi ianya merupakan prosiding rahsia, tak terbuka untuk semua. Dan kerana itu cadangan balas kita, tubuh jawatan kuasa yang ada dengan kuasa pengarahan dan pengawasan sebenar, kerana lapor kepada Parlimen itu ibarat lapor kepada rakyat. Dan pemimpin kepada siasatan khas ini oleh mana-mana jawatan kuasa harus dipengerusikan oleh individu yang diyakini bebas dan berintegriti. Kena libatkan juga wakil pelbagai agensi supaya siasatan lebih telus, tak ada persepsi, tak timbul persepsi berat sebelah. Kedua, saya juga minta supaya siasatan oleh PDRM seperti diumum fokus kepada dakwaan yang dibangkitkan oleh Bloomberg, bukan siasat penerbitan laporan tersebut. Maksudnya mudah, kalau ada dakwaan, siasat dakwaan bukan tumpu kepada proses penerbitannya. Kita nak dan rakyat nak intipati dakwaan yang disiasat, bukan hanya siasat bagaimana laporan diterbitkan. Bak kata orang putih, you don't want to shoot the messenger. Kita mahu SPRM dan semua agensi dalam negara benar-benar menjadi benteng pertahanan kita semua. Malaysia telah capai banyak kemajuan dalam mengukuhkan ekonomi, menarik pelabur. Alhamdulillah. Inilah saat penting untuk kita memperkukuh lagi langkah-langkah takdir urus yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang diyakini bukan sahaja oleh pelabur tapi oleh rakyatnya. Dan saya fikir ada yang tanya, adakah perlu penggantungan atau tidak? Persoalan utama, bila dah ada siasatan terhadap KP, mungkin kita patut fokus. Jangan biar mana-mana siasatan berlangsung pada orang lain secara sembrono. Kita tak nak usaha terhenti hanya kepada merawat, tanpa usaha untuk mencegah. Kalau pengada bola pun ada referee assessors, takkanlah badan besar seperti SPRM tak ada pemantauan yang ada kuasa audit luaran. Sekian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita. Ramadan Karim daripada saya, Nurul Izzah Anwar.